Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ini adalah kitab karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yang berjudul Al-Amru bil-Ittiba'i wan-Nahyu 'anil ibtida'i. Dalam kitab ini kita akan melihat fatwa beliau tentang menari, menyanyi dan bermain alat muzik di dalam masjid. Pada halaman 275 beliau menukilkan Ar-raqsu wal-ghina'u wa darbud dufufi wal-rababi wa alatit tarabi. ومن ذلك الرقص والغناء في المساجد والضرب الدف أو الرباب أو غير ذلك من آلات الطرب فمن فعل ذلك في المسجد فهو مبتدع ضال مستحق للطرد والضرب لأنه استخف بما أمر الله بتعظيمه. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع أي تعظم ويذكر فيها اسمه أي يتلى فيها كتابه وبيوت الله هي المساجد قد أمر الله بتعظيمها وصيانتها عن الأكذار والأوساخ والصبيان والمخاط والبزاق والثوم والبصر وانشاد الشعر فيها والغناء والرقص فمن غنى فيها أو رقص فهو مبتدع ضال مضل مستحق للعقوبة. Menari, menyanyi dan memukul rebana-rebana, ribab-ribab dan alat-alat muzik yang menyeronokkan. Menari dan menyanyi di dalam masjid-masjid, memukul rebana atau ribab, atau selain daripada itu, daripada alat-alat muzik yang menyeronokkan, maka barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut di dalam masjid, maka dia seorang ahli bid'ah yang sesat. Berhak baginya untuk disingkirkan daripada masjid dan berhak dipukul. Sesungguhnya dia telah meremehkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkannya, yakni masjid. Allah Ta'ala berfirman di dalam rumah-rumah, yakni masjid-masjid, diizinkan oleh Allah untuk diangkat, yakni diagungkan masjid tersebut. Dan disebut di dalamnya namanya, yakni nama Allah, iaitu dibaca di dalamnya kitabnya, yakni Al-Quran. Rumah-rumah Allah adalah masjid-masjid. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk mengagungkannya dan melindunginya daripada najis-najis, kotoran-kotoran, kanak-kanak, hingus, ludah-ludah, bawang putih, bawang merah. Didindangkan syair di dalamnya, menari dan juga menyanyi. Maka barang siapa yang menyanyi di dalamnya atau menari, maka dia seorang ahli bid'ah yang sesat lagi menyesatkan. Berhak baginya untuk menerima hukuman. Inilah fatwa beliau tentang menari, menyanyi dan bermain alat muzik di dalam masjid. Allahu a'lam.